Hello semua, hari ni bini nak makan siakap steam limau. Tapi dia tu kita masak dan kita tak tahulah ada ke tak ada limau. Nah, taste je lah. Ni siakap beku lagi ni ha. Di dalam. Let's go! So, kita akan memerlukan banyak serai untuk buat. So, kita ambil daripada garden. Serai dah dapat. Dan kita bersihkan serai pula. Akan mengukus menggunakan Thermomix. Senang. Basuh, masuk air, kita kukus, kita didihkan air dulu dengan menggunakan Thermomix. Dah basuh ikan. Lepas kita basuh, jangan buat apa-apa, dia tinggalkan dia dalam ni macam ni saja. Okey, kita letak je pangkat ni. Dia belum mendidih lagi, tapi fine, it's okay. Sebabkan kita tak ada sos ikan, you have to buat je apa yang kita boleh buat. Cili ada cili. So kita letak sos, kita letak minyak wijan. Lepas tu dah siap. So ni nanti just tuang dekat ikan bila ikan dah masak. Alright. Ikan dah masak. So kena keluarkan air ikan. Okay, so bila dah siap kan, kita tuang je kuah yang tadi tu. Bahan-bahan semua. Tuang je. Sebab tu jangan banyak ni. Okay, kita tengok. Bismillah. Dah siap.